Sejuta bintang di angkasa sinarnya, datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
sayur terpisah. Hikayat indah kini hanya tinggal sejarah. Berhembus angin rindu, begitu nyamannya terhidu wangian kasihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zahari bin Zakaria, 34 tahun mengenali abang, 32 tahun menjadi isteri. Bukan masa yang singkat. Ia penuh dengan pengorbanan, kesabaran, keletihan dan doa yang tidak pernah putus. Ya. Di mata orang lain, abang seorang guru, seorang pengetua, seorang pemimpin. Namun di mata saya, abang adalah suami yang syarat dengan tanggungjawab. Ayah yang sentiasa berusaha membahagi masa dan insan yang meletakkan amanah melebihi diri sendiri. Mendidik 4 puteri dan putera kita bukanlah sesuatu yang mudah. Kejayaan mereka adalah anugerah daripada Allah untuk kita. Anak-anak yang baik dan penyejuk hati, menantu-menantu pemata hati, dan cucu-cucu pewaris generasi. Itulah pencapaian terindah dalam kehidupan kita. Semoga mereka anak-anak yang soleh bekalan kita nanti. Thank you very much atas kasih sayang ini. Saya melihat sendiri komitmen abang dalam mendidik anak bangsa bukan tugas yang mudah. Tetapi abang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Bukan kecemerlangan, kekayaan dan kehebatan pelajar yang kita terlalu harapkan, tetapi keupayaan mereka menjadi diri sendiri, memiliki keluarga dan kerjaya dalam kehidupan dewasa ini cukup untuk membuat kita tumpang bahagia. Cikgu, kenal saya tak? Cikgu, ajar saya dulu. Cikgu, saya anak murid cikgu. Adalah ayat-ayat yang indah untuk didengar oleh seorang guru. Katamu, terima kasih sudi tegur cikgu. Terima kasih untuk anak pelajar semua. Semoga kamu semua berjaya di dunia dan akhirat demi bangsa, agama dan negara. Buat semua guru-guru, kepimpinan berkait dengan budi bicara, tolak ansur, ihsan, menjaga kebajikan, kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Thank you very much atas segala kerjasama, komitmen dan kebersamaan yang diberi kepada suami saya. Teruslah berkhidmat dengan penuh keikhlasan kerana cikgu-cikgu semua mendidik anak bangsa yang mempunyai rohani, emosi dan perasaan. Hari ini apabila tirai perkhidmatan dilabuhkan, ketahuilah setiap langkah abang telah meninggalkan kesan dalam kehidupan ramai insan. Bagi pihak saya dan keluarga, terima kasih atas segala pengorbanan, kesetiaan pada amanah dan ketabahan sepanjang perjalanan ini. Jika ada kekhilafan sepanjang tugas, kami mohon maaf bagi pihak abang. Persyarat ini bukan pengakhiran, tetapi permulaan fasa baru untuk berehat dan menikmati hasil kesabaran yang telah lama ditanam. Doa saya semoga Allah mengurniakan kesihatan, ketenangan dan kehidupan yang diberkati. Terima kasih atas segalanya. Kami berbangga dengan kamu. Sayang selalu, dunia dan akhirat. I love you. Assalamualaikum. I'm the second daughter of. Assalamualaikum. Saya Zahari bin Zahari, anak pertama pada Encik Zahari bin Zakaria dan Puan Surah binti Abdul Hamid. So sepanjang abah jadi cikgu, di rumah juga abah seorang cikgu untuk kami 4 orang adik-beradik, dan sangatlah memberi
inspirasi dan semangat untuk kami belajar. And yeah, until now saya hidup dalam cita-cita ayah saya. So terima kasih Abah untuk semangat, untuk segala-galanya. So Abah, after 24 years Abah berkhidmat, it's time for you to rest and be happy, jaga kesihatan, and enjoy your life forever, insyaAllah. Bye. Love you, Abah. Hi, Assalamualaikum. I'm the second daughter of Cikgu Zari. And first of all, I want to congratulate Abang for your few decades of service. And that's the OG je yang boleh buat sampai umur 60. So memang congrats. If you guys nak tahu, Abah is very a supportive father, a supportive parents. I have a lot of dreams since childhood, and Abah been support me throughout the year. Even though sekarang I have to let go few dreams, Abah still support and never judge. It's the father figures yang ramai orang nak, which is bapa yang tak judge anak, bapa yang do whatever you love, do whatever that benefit your family. And yeah, so Abah selamat bersara. Semoga Abah bahagia, sihat, tenang sepanjang persediaan Abah. So kalau bosan, mainlah KL. So yeah, bye. Assalamualaikum Abah. Kita nak ucapkan selamat bersara untuk Abah. Mungkin lepas ni Abah tak perlu buat tiket pasal sekolah. Yalah, orang kata kejap-kejap masa nak pergi sekolah awal semua. Lepas ni Abah dah jadi orang kata yang bersara nak panggil baby. Lepas ni boleh bawa pergi kedai makan, balik rumah rehat, lepas tu buat kerja-kerja bebas. Yang tu je kot kita nak ucapkan. Bye Abah. Assalamualaikum. Selamat hari persaraan kepada Abah. Selama 32 tahun dalam bidang perguruan ni, darilah seorang cikgu PJ sampailah jadi pengetua. Ridwan nampak Abah seorang ni seorang yang sangat kerja betul-betul. Lepas tu smart, pakai baju smart, kemas. Juga Abah ni seorang yang berdedikasi lah dalam melakukan tugas dia. Itu salah satu yang Ridwan dapat ambil daripada Abah supaya dapat jadi orang yang lebih bagus. Kena ada sifat dedikasi yang tinggi lah. Okay, macam-macam cabaran lah menepi kerja itu, accident kan, orang langgak, lepas tu langgak dia berhenti, apa berhenti dia lari. Itu salah satu cabaran lah nak pergi kerja tu kan. Moga lepas Abah bersara ni Abah dapat rehat, dapat duduk rumah lebih tenang. Lepas tu semoga dapat hidup dengan sihat sentiasa sampai tua. Amin. Terima kasih kepada sekolah dan para pentadbiran kerana dapat bekerjasama dengan ayah saya. Okey, itu saja kot. Bye. Sayang Abah. Buat Cikgu Zahari, saya ingin mengucapkan selamat bersara dan saya juga ingin mengucapkan ribuan tahniah kerana berjaya menamatkan perkhidmatan sebagai seorang pengetua yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga terus sihat. Dengar ya pantun. Pergi tuan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi tuan semarak ingatan, luhu budi tidak dilupa. Selamat bersara Cikgu Zahari. Selamat bersara Cikgu Zahari. Bye. Assalamualaikum. Khas buat tuan pengetua yang sangat saya hormati. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar cikgu selama saya berkhidmat di bawah naungan cikgu. Harapan saya, doa saya semoga cikgu dikurniakan kesihatan yang baik di samping keluarga tercinta. Selamat bersara cikgu. Selamat bersara.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru-guru daripada SMP Tamaria mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zahari bin Zakaria, dan kami mengucapkan semoga cikgu dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan berbahagia dengan keluarga tercinta. Selamat bersara cikgu. Assalamualaikum Cikgu Zahari, selamat bersara. Dan selepas bersara ni harap boleh bergembira bersama keluarga dan harap-harap sihat insya-Allah. Kami AKP SMK Tamaria mengucapkan selamat bersara. Bye.